Yang saya hormati rakan-rakan media, para klien Maricorp, sahabat industri, strategic partner Maricorp, serta semua tetamu yang hadir pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan dan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami dalam sesi pembentangan pakej istimewa yang kami bawa daripada Mardi Corporation yang kita panggil sebagai Segar Syawal. Tuan-tuan dan puan-puan, anda semua berada sekarang ni di Dewan D. Kita panggil sebagai Dewan D. Dewan D ini adalah salah satu dewan yang terletak di dalam area MAIPS. Area MAIPS ini, tuan-tuan dan puan-puan, mempunyai keluasan sebesar 130 hektar. Pada semua yang mungkin first time datang ke area sini, kita ada keluasan seluas 130 hektar. Roughly dalam 250 ke 300 acre of land. So Dewan D ni salah satu area yang bertapak di MAIPS. Selain pada Dewan D, kita ada juga dewan-dewan lain yang available kepada tuan-tuan dan perempuan jika ada pelbagai program nak buat ataupun event, malah boleh buat wedding pun dekat sini. Tuan-tuan dan perempuan, selain daripada dewan yang kita ada, antara value proposition Mardi Corporation ataupun di MAIPS sini adalah keluasan parking yang ada. Kalau kita lihat, tuan-tuan dan perempuan datang tadi, parking space tu ada banyak yang kita boleh offer kepada pengunjung. Dan kalau ada program-program besar yang boleh buat, exhibition, expo dan sebagainya, insyaAllah dia tak ada masalah parking. Dan kita ada banyak pengalaman menganjur pelbagai program besar-besar. Dan seperti tuan-tuan dan perempuan aware sebelum ni, antara program event yang paling besar kita buat antaranya Maha. Dan kita ada juga program-program lain yang kita jalankan di area MAIPS sini. So ni tuan-tuan dan perempuan boleh lihat, kalau boleh tunjuk ni slide map area MAIPS. Dan selain daripada tempat parking, kita juga ada dewan yang saya mention tadi. Keluasan dewan yang kita available untuk buat event ni total lebih kurang 42,000 square meter. Maksudnya kalau nak pakai satu dewan pun boleh, nak pakai dewan-dewan yang lain-lain untuk acara besar pun boleh, tak ada masalah. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, Hari Raya ni bukan sekadar sebuah perayaan, tapi satu peluang untuk kita berjumpa kembali, menyubur semangat kemaafan, memperkukuhkan hubungan silaturahim, serta memberikan kembali orang cakap kepada masyarakat dan juga alam sekitar. Tema Segar Syawal ni adalah inisiatif kami di Maricorp untuk membawa satu konsep open house yang lebih segar, unik dan bermakna. Tuan-tuan dan perempuan, bayangkan satu majlis Hari Raya Aidilfitri, tak pernah dibuat orang lagi, first time dalam Malaysia, yang ada konsep petting zoo. Kalau tuan-tuan boleh lihat masa datang tadi di entrance, kita ada haiwan-haiwan eksotik, petting zoo kat luar sana. Alpaca, burung camar ataupun kita panggil sebagai parrot ada di luar sana. Kita ada guinea pig, kita ada rabbit, dan juga kita ada aktiviti dekorasi bertemakan kehijauan, agrotourism theme, serta pengalaman eksklusif juga akan rasa seperti di dalam agro punya area, yang pastinya memberikan satu sentuhan istimewa kepada para tetamu yang hadir. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, dengan memilih tema Segar Syawal ni, anda bukan saja dapat open house yang meriah, tapi juga pengalaman seperti dewan yang tuan-tuan boleh lihat ini. Very minimal budget, tapi kita dapat buat macam ni. Dewan atau kawasan outdoor. Kita juga offer kawasan outdoor di luar sana yang dihias dengan tema raya. Kita juga ada buffet istimewa dengan menu tradisional raya yang lazat-lazat. Kita ada banyak makanan di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh rasa kejap lagi. Sebentar lagi kita juga akan ada persembahan muzik dan hiburan santai daripada artis-artis terkenal tanah air.
Kita ada ruang VIP yang untuk tetamu istimewa, ruang parking yang saya mention tadi pun yang luas dan kemudahan mesra pengguna. Aktiviti menarik juga kita sediakan seperti petting zoo dan sesi bergambar di photo booth. Kita ada di bahagian dalam dan bahagian luar. So dengan semua elemen ini, Segar Syawal insya-Allah menjanjikan satu pengalaman Aidilfitri yang segar, eksklusif dan penuh makna. Itu yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. So berikutnya, seperti yang anda lihat, dengar briefing saya tadi, kami menawarkan 2 pakej eksklusif kepada sesiapa yang berminat untuk buat open house tema raya ini. Hari ini dia lebih kurang macam showcase kepada open house raya tu. So siapa-siapa yang berminat nak buat, kita boleh sediakan macam ni. Kalau ada bajet lebih, lagi meriah kita boleh buat. Ya. So kita ada 2 pakej yang kita sediakan. Pakej A, indoor di dalam Dewan, dalam RM168 per pax, minimum 250, kapasiti dalam 400 hingga 500 pax. Boleh buat majlis eksklusif dalam Dewan dengan suasana yang elegan. Dan pakej yang kedua, kita boleh buat di outdoor, di laman-laman yang kita ada. Macam-macam tema kita boleh buat. Minimum 150 pax, kapasiti dalam 200 hingga 300 pax. Konsep santai di kawasan taman, termasuk pentas mini untuk aktiviti ataupun ada konsert boleh nyanyi dan sebagainya. Ataupun ada persembahan. Pakej Segar Syawal ini bermula daripada RM168 per pax. So bagi yang ingin membuat majlis yang lebih private atau eksklusif, kami turut menyediakan pakej khas yang boleh disesuaikan mengikut kehendak anda. Apa-apa boleh kontak saya punya tim sebentar lagi yang ada di reception tu nanti. For more details ya. Okay, next. Selain daripada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri presentation saya, selain kita tawarkan pakej Segar Syawal yang kempen ni bermula 1 Syawal sampai akhir bulan Syawal, kita juga menawarkan Madikop juga terus memainkan peranan yang penting dalam pembangunan industri agro dan hospitality di Malaysia. Kami beroperasi dengan 5 teras perniagaan utama. Yang nombor 1, kita ada meetings, incentive, conferences dan exhibition. Yang kita short form kita panggil sebagai MICE. MICE ni kita tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat Dewan ni, dekat laman, kita ada pusat acara yang antara yang terbesar di Malaysia sesuai untuk penganjuran pelbagai acara korporat dan juga acara peribadi. Dan yang kedua, kita juga ada teras perniagaan dari sudut agroturism. Kami menawarkan pengalaman pelancongan berasaskan pertanian, memberi peluang pada pelawat untuk memahami dunia agro dengan lebih dekat. Kita ada stable kuda, kita ada laman pertanian, kita ada pelbagai agroturism konsep kat dalam ni. Tuan-tuan boleh bawa pakej sekolah, universiti, corporate dan sebagainya ke dalam. Kita juga ada agri training, program latihan untuk membangunkan usahawan tani dan mereka yang berminat dalam industri pertanian moden. Kita ada training melibatkan penanaman pertanian. Kita ada juga penanaman pertanian moden seperti penggunaan drone dan sebagainya. Ya. Dan yang keempat, agri teknologi dan commercialization. Seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu, Madi Corporation kita adalah anak syarikat kepada agensi Madi, salah satu agensi di bawah Kementerian Pertanian. Antara mandat utama Madi Corporation adalah untuk komersialkan teknologi, inovasi teknologi pertanian yang develop oleh Madi. So Madi Corp kita membantu dalam pembangunan teknologi pertanian serta membawa inovasi-inovasi ini ke pasaran yang baru. Dan yang terakhir sekali, agri farming. Projek pertanian yang diusahakan oleh Madi Corporation untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian tempatan. Antara pertanian yang kita usahakan adalah penanaman nenas di area Keluang. Kita juga ada penanaman bawang dan sebagainya, fertigasi, rock melon dan lain-lain. Dengan kesemua gabungan 5 teras ini, kami bukan sahaja menyediakan pakej acara yang terbaik, event. Kita tak buat event saja tuan-tuan dan puan. Kita juga menyumbang kepada pertumbuhan industri pertanian, agro pelancongan dan hospitality di Malaysia. Sebagai penutup sesi ini, saya ingin mengajak semua untuk menyaksikan video korporat Madi Corp
yang akan memberi sedikit gambaran lebih dalam memahami perjalanan kami dalam memperkasakan sektor agro di Malaysia. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan kami berharap Segar Syawal ini menjadi pilihan utama anda untuk meraihkan hari raya yang penuh meriah. Dan jika ada sebarang pertanyaan, boleh kontak saya direct insyaAllah ataupun tim saya untuk pembincangan lanjut dan jangan segan untuk hubungi kami ya. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Terima kasih kepada Encik Hazwan Husin atas penerangan yang sangat menarik dan informatif.